Kalau lemas, kalau dia dah lebih 24 jam dengan air, bila dia 24 jam dia of course definitely dia float, terapung. Ada yang dah kulit menggelepar sebab dia kena matahari. Dah warna hijau macam itu, hijau gelap. Tapi ada yang dia bila dia float, dia masih cantik tau jenazah dia. Saya pernah orang kampung dia dah float dah lebih 24 jam dah. Dah 24 jam tapi dia tak ada warna hijau, belum bermula. Rigor mortis tu belum bermula. Masih kembang pun sikit saja. So mungkin ni wallahu a'lam depends on amalan masing-masing lah. So itu kalau jenazah lemas. Sekarang ada COD terbakar. So terbakar ni dia sangat sedih lah sebab dia punya cadaver dia kita tak lembam. Sebab bila dia dah hangus dia crispy, garing. Everything garing, sangat-sangat garing, dah tak lembam. So kes-kes macam ni memang kita tak akan lembam punya lah. Datang kat tempat kita akan tak lembam, betul tolak tak boleh. Cremate. Kalau dia nak masuk kapal terbang nak bawa balik, kita kena cremate.